Modul penamatan perkhidmatan persaraan paksa. Aplikasi ini boleh dilayari melalui portal Hermes www.ejhermes.gov.my. Sila klik di sini untuk ke laman utama aplikasi Hermes. Pemberitahuan penamatan perkhidmatan. Masukkan ID sebagai pentadbir penamatan perkhidmatan. Klik pada menu penamatan paksa. Pilih menu pemberitahuan penamatan perkhidmatan. Carian jawatan sebenar melalui pemilik kompetensi. Pilih persaraan paksa. Pilih persaraan mencapai umur 55, 56, 58 dan 60 tahun. Pilih soalan-soalan penamatan. Klik butang simpan. Klik butang hantar. Melakukan pengesahan penamatan perkhidmatan. Masukkan ID sebagai pengesah penamatan perkhidmatan. Menu perkhidmatan paksa. Menu pengesahan maklumat dan paparan senarai persaraan paksa. Klik hyperlink nombor kad pengenalan pemilik kompetensi. Pilih disahkan. Klik butang hantar. Mengemas kini maklumat persaraan. Masukkan ID sebagai pemilik kompetensi atau pentadbir penamatan perkhidmatan. Menu melaksanakan penamatan perkhidmatan. Menu paparan faedah dan pengemaskinan maklumat. Klik butang teruskan. Menu kemaskini maklumat alamat dan akaun bank. Klik butang hantar. Melakukan pengesahan maklumat persaraan. Masukkan ID sebagai pengesah penamatan perkhidmatan. Menu melaksanakan penamatan perkhidmatan. Menu pengesahan maklumat persaraan. Klik hyperlink nombor kad pengenalan pemilik kompetensi. Pilih maklumat persaraan disahkan.
klik butang hantar. Menghantar notis ke LHDN dan bahagian pinjaman perumahan. Masukkan ID sebagai pentadbir penamatan perkhidmatan. Menu melaksanakan penamatan perkhidmatan. Menu maklumat persaraan. Notis kepada LHDN dan bahagian pinjaman perumahan. Klik hyperlink nombor kad pengenalan pemilik kompetensi. Klik pinjaman perumahan, pemberitahuan persaraan peminjam. Paparan preview cetak. Pilih LHDN. Paparan preview cetak. Klik penyelesaian cukai pendapatan. Klik butang hantar. Menghantar notis ke bahagian pencen. Menu maklumat persaraan. Notis ke bahagian pasca perkhidmatan. Masukkan nombor kad pengenalan pemilik kompetensi. Klik hyperlink nombor kad pengenalan pemilik kompetensi. Klik urusan persaraan dan pencen. Paparan urusan persaraan dan pencen. Klik maklumat pesara. Paparan maklumat pesara. Klik pengiraan cuti rehat. Paparan pengiraan cuti rehat yang boleh dikumpulkan di bawah Peraturan 21, Peraturan Pencen 1980. Klik sijil akuan berhutang dan tidak berhutang. Paparan akuan berhutang dan tidak berhutang. Klik laporan pengesahan pakar perubatan. Notis pelepasan caruman KWSP. Paparan notis pelepasan caruman KWSP. Maklumat tanggungan. Paparan maklumat tanggungan. Maklum balas bagi siasatan polis bagi kes kemalangan. Pengesahan anak belajar di IPT. Permohonan faedah terbitan bagi kematian. Paparan faedah terbitan bagi kematian dalam perkhidmatan. Maklumat tanggungan. Paparan maklumat tanggungan. Maklumat akaun bank. Paparan maklumat akaun bank penerima pencen. Klik hyperlink maklumat persaraan untuk integrasi. Sila tunggu bagi proses penjanaan. Paparan maklumat persaraan.
klik butang hantar. Maklumat telah berjaya dihantar ke integrasi power. Aktiviti penamatan paksa telah selesai.